Melalui video ni, saya nak kongsikan tentang satu ujian yang pesakit paling tak gemar nak buat, iaitu kolonoskopi. Tahu tak apa sebenarnya kolonoskopi? Kolonoskopi ini adalah satu alat fiber optik yang ada kamera. Jadi dengan kolonoskopi ini kita boleh memasukkan kamera ini ke dalam usus besar kita dan boleh memeriksa bahagian dalam itu dengan senang. Jikalau terdapat apa-apa masalah di sana, melalui kolonoskop ini, kita boleh memasukkan alat untuk ambil sampel, memberhentikan pendarahan, boleh memotong polip-polip yang boleh menjadi kanser. Jadi, dia ada macam-macam fungsi dan dia agak senang jikalau dibuat di tempat yang sesuai dengan orang yang betul. Soalan yang paling glamour pesakit suka tanya, kenapa kena buat kolonoskopi, doktor? Kenapa tak boleh buat X-ray ke CT scan ke ujian darah ke? Kenapa kena masuk kamera juga? Walaupun nampak ngeri, tapi dia ada paling sesuai. Macam saya kata, dia boleh memeriksa dan boleh membuat therapeutic procedure yang mana kita boleh mengambil sampel. Jadi kalau kita buat ujian macam ultrasound memang tak nampak kalau organ itu ada banyak gas, jadi tak sesuai. CT scan ada cara-cara dan pesakit-pesakit tertentu yang mana perlu membuat CT scan. CT scan ada sejenis ujian CT colonoscopy. Dia dibuat tanpa ubat tidur. Jadi pesakit sebenarnya lebih sakit kalau buat CT colonoscopy. Akhirnya kadang-kadang CT scan tidak dapat melihat kolon dengan lebih jelas macam kolonoskopi sebab dia tidak nampak masalah yang tidak bengkak. Jadi kalau benda itu rata sahaja, kita tidak akan nampak masalah itu ataupun kanser itu. Satu lagi masalah adalah kadang-kadang CT scan nampak benda-benda yang macam polip ataupun kanser tapi sebenarnya najis. Jadi boleh mengelirukan apa yang kita nak tengok. Sebenarnya sakit ke buat ujian kolonoskopi ni dan perlu ke malu? Kalau kita buat dengan ubat tidur, biasanya pesakit tidak berasa sakit. Yang sakit mungkin masa kita cucuk saja untuk masukkan ubat. Jadi selepas tu biasanya pesakit akan tidur. Jadi kebanyakan pesakit tidak akan mengalami apa-apa kesakitan. Masalah malu pula, saya rasa mestilah kalau kita buat ujian kolonoskopi di mana benda tu akan masuk dari bahagian dubur. Jadi memanglah ramai yang akan berasa malu. Tetapi kalau betul-betul rasa malu, kita ada seluar yang special di mana ada lubang kat bawah. Bila kita masuk, kita akan buka sedikit saja dan masukkan ituscope. Jadi kalau malu, boleh juga buat. Kita minta saja seluar yang special tu. Boleh tak Dr. Long tolong sharekan sedikit tips kepada pesakit apa persediaan yang mereka perlu buat sebelum ujian kolonoskopi? Nombor satu adalah bersikap positif lah. Jadi jangan rasa takut sangat. Biasanya kolonoskopi ini kebanyakan pesakit yang selepas buat dia akan rasa tak ada masalah untuk buat untuk kali kedua. Jadi untuk buat kolonoskopi dan untuk doktor buat kerja yang bagus, pesakit kena nombor satu bersihkan usus besar sebab usus besar ni kotor. Jadi kalau kita tidak bersihkan dengan secukupnya, kita tak akan nampak dalam dengan jelas dan kalau begitu kita akan bazir wang, masa pesakit dan juga masa doktor. Jadi pesakit kena betul-betul bersungguh-sungguh untuk bersihkan usus besar dan menjalani puasa yang secukupnya dan minum ubat cerik. Jangan malas pula minum ubat cerik dan bagi banyak-banyak alasan. Jadi mesti buat betul-betul supaya doktor boleh nampak dengan jelas. Sekarang anda dah tahu kolonoskopi adalah satu-satunya ujian yang doktor pakar boleh tengok keadaan di dalam usus kita. Jadinya ia adalah prosedur penting yang boleh berikan kita diagnosis, iaitu kita dapat tahulah jenis masalah kita dan untuk berikan rawatan yang setepatnya untuk masalah kita. Jadi kolonoskopi adalah ujian yang sangat penting. Sebelum buat ujian kolonoskopi tu, boleh scroll-scroll tengok video ini. Jadi jangan lupa untuk save. Terima kasih kepada doktor pakar yang berkongsi semua ilmu ni dengan kita semua. Hai, saya Dr. Long Yik Yi, pakar gastroenterologi dan perubatan dalaman. Saya bekerja di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.